Assalamualaikum. Saya Fakti Adira Najla daripada kos DIPAK semester 4. Hari ini saya nak membentangkan tentang bahan bantu mengajar, taska dan juga tadika. Untuk taska, saya mengambil topik tentang doa-doa harian. Ini dia. Kita ada doa sebelum makan, doa selepas makan, doa masuk rumah dan juga doa keluar rumah. Bagi saya akan ajar mereka macam mana menyebut doa sebelum makan, doa selepas makan. Macam doa sebelum makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Saya akan ajar mereka satu persatu sampai mereka faham. Ini adalah bahan bantu mengajar saya yang pertama. Saya ada bahan bantu mengajar yang kedua. Yang ini dia untuk bahagian aktiviti. Dia sebenarnya puzzle, tapi sebabkan tak cukup ada masalah sedikit, so dia tak dapat nak ni. Dia sebenarnya puzzle. Cara main dia, kita akan macam bersepakan dia. So nanti kanak-kanak tu dia akan pilihkan untuk cantumkan balik. Kesimpulannya, untuk taska saya ada dua bahan bantu mengajar, iaitu yang pertama, yang kedua yang puzzle ni. Ini adalah untuk aktiviti, untuk langkah 2. Yang ini adalah langkah pertama. Macam tu. Hai, Assalamualaikum. Untuk bahan bantu mengajar tadika pula, saya mengambil tajuk Mahraja huruf, mengenal tempat keluarnya huruf hijaiyah. Dia macam ni. Saya akan buat dia macam ni. Terbahagi kepada 5 makhraj huruf, iaitu saya letak gambar ni. Yang ni ada gambar tekak dia lah semua tu kan. Lepas tu ni hidung, ni mulut. So kat sini dia ada petunjuk lah, hidung, bibir, mulut. Saya akan mengajar mereka menggunakan benda ni. Saya akan tampakkan di hadapan untuk kanak-kanak baca bersama saya. Saya akan bagi tahu mereka macam mana cara sebutannya, apa semualah, macam mana keluarnya, macam tu. Itu saya akan menggunakan buku ni sebagai bahan bantu mengajar saya juga, untuk bagi tahu mereka dengan lebih detail macam mana bunyi terdapat makhraj huruf tu, daripada rongga mulut kepada sehingga semua habislah. Saya akan imbas daripada sini, macam mana keluarnya, macam mana ada huruf apa, bagaimana sebutannya. Saya akan bantu mereka menggunakan buku ini. Lepas itu, pada aktiviti untuk langkah 2, saya akan gunakan macam ni. Saya akan ajar mereka macam mana baris di atas sebutan dia. Macam contoh, alif di atas A, ba di atas ba, ta di atas ta. Kita akan menggunakan mulut kita as macam mana cara untuk mereka sebut. Contoh, baris di bawah alif, di bawah i, ba di bawah i. Macam tu.
sampailah huruf di hadapan, alif di atas, macam tu. Kedua-dua bahan bantu mengajar, saya mengambil sumber inspirasi daripada Google, daripada buku ni. Bagi saya, kesimpulan saya, dua-dua bahan bantu mengajar ni sangat baik untuk mereka di Saskar, untuk di Tadika. Kita akan mengajar mereka lebih detail. Cara-cara buat BBM ini ialah saya menggunakan apps Canva untuk membuat design ni. Dia sepatutnya yang ni berkala, tapi saya punya ink color habis, dia jadi color macam ni. Patutnya dia macam ni. Saya gunakan cardboard, lepas tu saya gunakan kertas untuk kita print ni. Dan itu je lah bahan-bahan dia. Dan macam ni lah cara dia. Just saya buat guna Canva, lepas tu saya print, saya tampal dekat sini. Untuk yang ini pula, saya pun sama gunakan apps Canva sebagai design dia. Yang ini saya ambil dari Google, saya copy and then saya letak kat sini. Cara-cara dia sama je macam mana saya buat kat Tadika. Saya just print, edit kat daripada Canva, lepas tu saya tampalkan di sini. Jadi itulah perbentangan yang daripada saya, daripada Taska hingga Tadika. Saya minta maaf kalau ada berlaku kekurangan, tidak kesempurnaan. Saya betul-betul minta maaf kerana banyak bahan bantu mengajar yang tak cukup bahan, atas ada masalah-masalah yang tak dapat nak dielakkan. Jadi sekian, terima kasih daripada saya.